Selamat petang Kopi Vosian dan selamat datang ke Stadium Likas di Kota Kinabalu, Sabah untuk perlawanan Liga Wanita Nasional Matchday yang ke-10 di antara Sabah FA dan juga Kelana United FC. Simpanan pasukan Sabah pula, nombor 6 Rosileka Loli, nombor 9 Usliza binti. Kick off sekarang ini, hantaran terus daripada Vini Silvianus Sonario, cuba mencari rakan sepasukan di seberang kanan pasukan Sabah di belakang, tetapi sedikit lemah hantarannya. Dan sekarang ini pasukan Kelana United di sebelah kanan. Adakah satu cross yang baik boleh dihantar ke bahagian tengah, terus ke bahagian tengah, tetapi masih lagi Sabah sekarang ini. Sebinan sedikit ruang di sebelah kiri sekarang ini, berjaya mencari Nur Azila, cross ke bahagian tengah, tetapi sedikit tersasar melalui set piece malam ini untuk pasukan Sabah. Sebinan cuba mencari rakan sepasukannya, Win Teng Itun, cuba diberi pressure dari belakang oleh Nur Salina. Nur Azrin sedikit berbahaya, hampir-hampir. Sekarang ini peluang untuk pasukan Kelana United. Siti Nabila one on one dengan Jessica. Shot daripada Lu, boleh mencari ruang di sebelah kanan. Okey, sekarang ini Juliana. Adakah Juliana dapat memberikan satu cross ataupun hantaran ke bahagian tengah? Ya, Win Teng Itun. Tandukan yang tersasar sedikit kuat. Juliana memberi hantaran ke bahagian tengah, sedikit berbahaya. Sabinhan, sudah tentunya pastinya gol pertama untuk pasukan Sabah pada malam ini. Sabinhan belah kanan sekarang ini. First touch yang kurang baik di sana, kehilangan bola. Tapi sekarang ini masih lagi Kelana United 3 lawan 2, 3 lawan 3 sekarang ini. Percubaan pertama tidak. Jasia baik, asalkan dari Jessica. Win Teng Itun sekarang ini mencari Juliana. Juliana bolehkah memberikan cross ke dalam bahagian yang bahaya? Nur Shasha, itu Nur Shasha, tetapi nampaknya Sebinan akan memberikan hantaran terus ke dalam. Sekarang ini dia ke bahagian tengah dengan bahaya Win Teng Itun ulti Kelana United. Dan sekarang ini counter attack oleh pasukan Kelana United melalui Siti. Peluang hampir-hampir sahaja bagi termasuk masa tambahan. Sepakan percuma Kelana United terus ke bahagian depan. Tandukan yang kemas, tetapi terus kepada penjaga gol pasukan Sabah, Nurul Azurin. Juliana Haindi, Win Teng Itun, mungkin serangan terakhir untuk separuh masa pertama sekarang ini, dan ditangkap dengan all with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. separuh masa kedua sekarang ini, Sabah akan menyerang daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Nur Shasha. Sebinan cuba mencari Nur Shasha sekarang ini. Nur Shasha memberi hantaran terus ke Rustiana, ke Jasia sekarang ini. Hantaran ke bahagian depan agak berbahaya, tetapi berjaya di Winnie. Hantar ke bahagian depan, bahaya, berjaya dikeluarkan. Masih lagi melepaskan ke bahagian kanan. Sebin cross ke bahagian tengah, dan
Hampir-hampir saja gol. Dan adakah itu foul? Tiada foul, kata referee. Liza dan juga Sedino Shasha yang dikeluarkan. Dan sekarang ini peluang terus pemain yang baru saja masuk tetapi oleh Kelana United sekarang ini. Siti Nur Khalida kepada Putri Nuralisa dan hampir-hampir saja Winteng Itun sekarang ini. Bola diminta oleh rakan sepasukan. Osliza sedikit kuat hantarannya, cuba mencari Rosileka tapi melepasi 1-2. Kembali terpaksa memberi pas ke belakang kepada Sebinan. Cuba memberikan cross ke bahagian tengah, berbahaya. Tetapi Sebinan, baik sekali Rusliza. Sekarang ini Rosileka Loli dengan gol kedua pasukan Sabah pada malam ini. Pemain yang baru saja masuk sebentar tadi. Sebinan dan counter attack. Juliana mencari Winteng Itun. Adakah Winteng Itun berjaya melepasi defense pasukan United? 2 lawan 1 memberikan hantaran ke belakang. Aduh, terlebih ini pada masa ini untuk menjaringkan gol yang ketiga. Usliza, turning yang baik oleh Winteng Itun, cuba mencari, terkena tiang. Hampir-hampir sahaja gol ketiga tetapi sedikit tinggi. Terus dilainkan kad kuning. Bahaya sekarang ini, hampir-hampir sahaja tetapi Nurul Azurin berjaya pada Usliza. Nur Faiza cuba mencari Jasia dan juga Winteng Itun, tidak berjaya. Rosdiana sekarang ini, Jasia larian ke hadapan yang agak direct sekarang ini. Peluang gol ketiga pasukan Sabah berjaya dijaringkan oleh Rosileka Loli. Gol tadi yang telah memulakan serangan. Itu dia whistle penamat perlawanan matchday ke-10 pada malam ini antara pasukan Sabah FA yang telah berjaya menjadikan 3 gol, manakala pasukan Kelana United FC kosong. Okey, Rosileka Loli, tahniah diucapkan 2 gol selepas anda dimasukkan tadi. Bagaimana perasaan anda pada malam ini? Perasaan saya bangga sebab dapat 2 skor tadi. Dan skor pun bukan sebab diri saya sendiri, tapi dari dengan tim yang salah juga. Adakah Rosileka berharap akan dapat bermain dalam kesebelasan utama untuk perlawanan seterusnya ataupun anda bersedia untuk menjadi substitute kembali pada perlawanan seterusnya? Bagaimana? Ya itu saya tak tahu lagi. Tapi tengoklah macam mana kalau dapat ya ada. Terima kasih dan tahniah diucapkan. Thank you. Coach Bobby, tahniah diucapkan kemenangan ke-9 untuk musim ini menentang pasukan Kelana United yang juga merupakan antara pasukan yang boleh mencabar kedudukan teratas Liga Wanita Nasional. Bagaimana perasaan coach dan apa pandangan coach terhadap perlawanan tadi? First of all, Alhamdulillah untuk yang malam ini ya. Saya bagi kredit dengan pemain saya kerana dapat berusaha selama 90 minit untuk mendapatkan jaringan dan kemenangan 3 poin. Okey, itu kosap tadi a bit struggle untuk kita tim dan nampak juga ada banyak hilang bola di tengah dan pemain pun macam hilang fokus bila kena pressure dengan press dengan anak Kelana. Pada second half kita push lagi untuk go forward and then begitu kita buat changing kita dapat 2 gol. Bagaimanakah persediaan coach untuk perlawanan akan datang dan adakah Rosileka yang telah menjaringkan 2 gol tadi ini dilihat sebagai pemain impact ataupun ada peluang Rosileka dilihat dalam kesebelasan utama? Okay. Untuk pengetahuan Rosileka ni dia form 5. So mungkin kita punya game lepas ni dalam 2011. So dia dekat exam SPL. So mungkin kita terpaksa ketepikan dia duluan. Dan mungkin kita bagi peluang pada pemain yang lain untuk bermain lagi. Selain daripada Rosileka, adakah pemain dalam pasukan Sabah yang lain yang juga akan menduduki peperiksaan SPM?
Ya, kita ada lagi selain dia ada lagi 3 pemain. Seharusnya ada 3 pemain untuk bermain malam ini, tetapi karena mereka berada di skor Sukan Sabah dan pengatur tidak bagi kebenaran untuk beraksi malam ini, so buatlah. Itu je lah. Rakan pemain-pemain pasukan Sabah yang ada peperiksaan akan datang ni, mereka akan diberikan peluang untuk fokus untuk peperiksaan, dan selepas itu peluang juga kepada pemain-pemain Sabah yang lain untuk membantu pasukan Sabah pada musim ini. So, tahniah diucapkan Coach Bobby. Kita akan wish good luck untuk perlawanan akan datang. Terima kasih. Terima kasih.